Weh, ni bukan syirik ke? Usapkan bawang putih kat gambar. Suami akan hilang nafsu pada wanita lain selain puan. Kalau puan takut dia tergoda dengan wanita lain, buat je amalan ini diam-diam. Sebelum Ustazah kongsikan amalan, sila follow dan ambil satu ulas bawang putih tunggal. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Lepas tu, sebut nama penuh suami. Sambung dengan niat ini dalam hati. Ya Allah, kuncilah nafsu suamiku hanya untukku isteri sah dan hilangkan nafsunya bila tengok wanita lain. Selepas itu, tiupkan doa ke bawang putih sebanyak 3 kali. Simpan bawang putih itu di tempat tersembunyi. InsyaAllah, suami mula rindu, nak bermanja-manja, tak nak lepaskan awak. Tapi, kalau awak mahu amalan ini semakin tajam mengunci nafsu dan kesetiaan suami, Ustazah sarankan guna cincin An-Nur yang sudah Ustazah ritualkan khas pengunci nafsu dan kesetiaannya. Weh, last dia jual produk. Kepala jibab kau.